وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang kepada kita untuk meneruskan pengajian Al-Quran. Ayat kita baca bermula ayat 133 sehingga 140, berkenaan dengan dua perkara. Pertama sekalinya, kelemahan orang beriman apabila dia terlibat dengan dosa, maka dia kena bersihkan diri dia daripada amalan-amalan yang menyebabkan dosa. Yang keduanya, jadi lemah orang Islam ni kerana adanya orang-orang munafik yang cuba untuk terlibat sama dengan orang kafir, menjatuhkan orang Islam. Jadi kita kena beringat dua perkara. Pertama sekali, lemah kita tu kerana kita sendiri, kita terlibat dengan perkara-perkara yang dosa, kita tidak laksanakan perintah Allah. Yang kedua, lemah kita tu kerana ada musuh yang duduk sekali dengan kita yang setiap masa cuba untuk menjatuhkan kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mendapat keampunan dari Allah. Apabila kamu buat dosa, jangan tangguh-tangguh untuk kamu laksanakan penebus kepada dosa tadi. Pertama sekali yang kata dalam ayat ini istighfar, maghfirah kita sebut. Sekiranya kesalahan kita sampai peringkat kena bayar, kita kena bayar. Dan dalam Islam ni bukan bayar kepada untuk lebat dah, bayar tu kepada individu yang asnaf, buat pahala pula situ, kerja-kerja amal ni panggil. Berbeza dengan ada satu agama faham itu bayar kau tak lebar dia, kaya raya tak lebar dia. Tak lebar tu bukan ganti kepada Tuhan, dia manusia biasa saja. Dia patut suruh manusia tu buat baik ke manusia, bukan kata we ke dia bitih dah. Ni kita kena faham hukum yang Allah SWT letak tadi berbentuk pahaman pahala pula. Kita tolong orang lain pula, itu dengan bayar dia. Kalau orang tak puasa kan, bayar fidyah puasa. Orang mari berah banyak guna juga pasal dia, bagi kepada asnaf. Fidyah puasa ni tak boleh bagi kat sih, sebab dia khas untuk fuqara wal masakin. Kalau orang tu tidak fuqara, tidak masakin, maka tak layak terima. Salah kita giwi ke dia, kecuali berah sumbangan. Kita beri sumbangan pada Tok Imam, bagilah kanak mukim, tu tak apa sebab dia umum. Tapi apabila fidyah, wajib kepada fakir miskin. Kalau nak beri kanak yatim, anak yatim yang fakir miskin, kena sifat fakir miskin kena ada, fakir ataupun miskin. Belum ni paham sebut dah beza fakir dan miskin ni. Fakir ni daripada harta yang dia cari setiap hari, rezeki dia cari tu tak cukup sikit, 10%, 20% tak cukup. Manakala itu miskin, kalau fakir dia tak cukup separuh, patut dia kena ada 100 hiyar sehari untuk belanja, boleh 50 hiyar, boleh dah makan, tapi kak tak cukup, makan lebih-lebih kurang benar, sekadar tak sewi lapar tu. Tu beza fakir dengan miskin. Tapi kalau kita sebut istilah fakir miskin, tidak miskin fakir dah. Sebab kita dahulukan yang lebih susah, fakir tu lebih susah. Cuma dalam kampung kita nak merasa fakir tu tak ada, miskin tu ada lah. Fakir sampai peringkat separuh tak ada tu, tak jumpa lah. Ada rumah buruknya, tu pun minta dah bantuan. Tunggu giliran kalau minta bantuannya. Ada orang hak kerja lebih kurang, tak cukup, tapi tak cukup sikit, 10, 20, tidak, tak cukup separuh dah. Ada yang orang yang uzur tak boleh kerja, ada. Tapi adalah bantuan-bantuan lain, pendapatan lain tu untuk dia hidup tadi. Tapi nak kata siapa mereka fuqara, siapa anak tak boleh pergi sekolah, tak boleh beli punya motor tu, tak ada lah. Maksudnya sudah bertambah baik daripada taraf fakir kepada miskin. Tidak miskin tega dia panggil. Jadi buat amal dengan cara bayar fidyah, ataupun sampai peringkat bukan bayar fidyah dah, memang kena kafarah dah, besar lagi. Sebagaimana orang hak buat hubungan pada siang hari bulan Ramadan, sampai peringkat puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tak mampu kena beri makan 60 orang fakir miskin hak sampai kenyang. Kalau 10 hiyar sepala kat 600 hiyar. Lebih berat pada hak fidyah tak ni lah. Fidyah tu serial lebih ya, sehari tak puasa. Jadi kerana kesalahan tu berat.
benda yang tak patut dia buat dalam bulan Ramadan. Jadi itu pun termasuk daripada keampunan hati. Kalau mu nak keampunan salah, kena bayarlah fidyah, kena bayar hak qada, kena qada, hak kafarah, kena kafarah. Dan bersegeralah kamu hak tu atas dunia, wa jannatin, untuk mendapatkan syurga akhirat. Keampunan ni kita nak atas dunia lagi. Syurga kalau kita nak atas dunia pun tak dapat di hari akhirat. Maka buatlah amalan-amalan yang menyebabkan kita ni dapat syurga. Jaga amal soleh kita tu asbab untuk masuk syurga tu. Kita jaga. Mari semaya Jumaat, tak tinggal bulan Ramadan, baca Quran, hak sedekah, hak ngaji, hak berzikir tu buat belaka dengan satu harapan benda tu menjadi asbab untuk kita masuk syurga. Arduhas samawati, yang mana Tuhan sebut sifat syurga dalam ayat ni lebar dia selebar langit dan bumi. Sebab dalam bahasa Arab ni ada arus, ada tul. Arus ni lebar, tul ni panjang. Dalam Quran tak sebut panjang, sebut lebar. Lebar dengan panjang, mana panjang? Panjang lah, lebih panjang pada lebar. Kalau kita kata segi empat, hak ni 3 kaki, hak ni 2 kaki, maka hak 2 kaki tu lebar, hak 3 kaki tu panjang dia panggil. Jadi kalau lah lebar dia hak pendek dah tu selebar langit bumi, panjang lagi lah. Tu satu gambaran yang simple, yang mudah untuk kita faham betapa luasnya tanah syurga untuk setiap orang tadi. Seorang tu bukan kata seluas tu untuk semua dak, seorang. Lawan yang kita duk retah ni sikit ya atas dunia ni. Ada tanah situ sikit, sini sikit. Tu pun berasa ada harta dah. Orang salah kata aku nak pergi kamu lebar syurga tu langit bumi dah. Panjang dia tak tahu panjang mana. Pas tak ada orang retah negeri tak ada, jajah tak ada. Tak ada di tanah dia jajah tak ada. Daerah tak ada. Kampung tak ada. Bagi tu kalau sore kampung luah dia. Katalah ada hamba-hamba salah tu habis harta, dia boleh beli sebutir kampung. Rasa puas juga duduk sebutir kampung sore. Kau mana? Jadi Allah Taala nak uwi ganjar yang paling mahal, lebar syurga tu selebar langit bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Aku sediakan untuk al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat 183 surah Baqarah cerita bab takwa, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana umat telah puasa supaya kamu jadi orang bertakwa. Hak ni hak puasa telah Tuhan nak. Hak jaga semaya telah nak. Hak jaga baca Quran telah Tuhan nak. Hak patuh perintah salah hak telah Tuhan nak. Maka sifat-sifat tu biar kita tanam dalam diri kita. Kita biasa dengar satu kumpulan tarikat namanya Naqsyabandi. Biasa dengar dia. Tarikat Naqsyabandi. Apa maksud Naqsyabandi? Naqsyabandi bahasa Urdu ni. Ada kata bahasa daripada bahasa Farsi. Sebab kumpulan tarikat tu mari situ. Naqsyabandi. Naqsyah ni peta. Peta lah. Nak ikut tu, nak ikut ni, kawasan ni. Bandi cok. Apa dia ni sebab dia Naqsyabandi. Dia kata kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah supaya kita cok di hati kita. Tanam di hati kita. Buat tatu lah kita kata Naqsyah. Buat la ilaha illallah bandi tepek tak supaya tatu saat ni, supaya cok saat ni tak cabut. Tu Naqsyabandi. Jadi dalam ayat ni sebut disediakan syurga itu untuk orang bertakwa. Hak kita semaya, hak kita puasa je Quran tu biar lekat sini. Baca tu biar lekat sini. Bukan kata masuk untuk pergi lari dah, biar lekat. Tu Naqsyabandi. Kalau boleh semua hak tu ajar tu biar lekat dalam hati kita, ingat semua. Siapa dia orang bertakwa? Salah satu sifat orang bertakwa alladzina yunfikun, suka menginfakkan fis sarra wad dara, sama ada masa senang masa susah. Masa senang biasa, masa susah tu luar biasa. Kita susah dah, pas kita nak infak pula. Hak tu luar biasa. Tapi sifat tu ada pada sahabat Rasulullah SAW. Kita lah ni yunfikuna fis sarra, masa senang kita infak, susah kita infak. Tapi sahabat Nabi senang pun infak, susah pun infak. Ada orang masupik. Masa tu Nabi nak pergi perang Tabuk. Tahun 9 Hijrah. Nabi umur siapa nak pergi sumbangnya.
Hak ni Saidina Uthman Affan disebut dari satu riwayat 900 ekor unta dia weh. Seekor 10,000. Kalau 900 apa juta? Dekat 9 juta dah situ. 9 juta tu weh. Unta lagi. Pah, kuda 100 ekor. Weh pitih 1000 dinar. Allah. Kalau kita tengok dalam sejarah tu, dialah orang yang paling banyak sekali weh sumbang yang berkaitan. Marilah seorang lelaki, wahai Rasulullah, hamba tak ada gapo nak uli. Wah kemas supik ada. Ambillah. Enggak nak makan 30,000 orang, wah kemas supik. Wah kemas supik bagi 10 orang, tu pun 2 butir seorang yang boleh. Tapi nak uli juga. Orang lain kata ayahlah makan kampung lah pakai supik dekat. Rasulullah SAW ambil kemas supik tadi, letak di atas, bawah ni mah gelap putih, tapi tak di atas kali. Kaju habis orang lain, wahai Rasulullah, wah kemas ya pun pada tak tepi tu, apa tak di atas kali. Katanya Rasulullah, kamu mari harta kamu 1/berapa daripada hak kamu simpan rumah tu, ada lagi rumah. Dia ni wah kemas dia tu lah harta dia. Maka dia mari semua dah tu, semua ada di atas ni semua. Kamu buat mari 1/10, 1/20. Hak simpan rumah banyak lagi, dia ni tak ada kau satu. Wah kemas supik ya. Maka itulah harta dia. Maka hak ni lah yang paling mahal kerana semua sekali dok di atas sekali. Jadi tu tak kira kuantiti dia mau mari seriah ke puluh gelek lalu kat depan nak boleh moyah. Dah bukan kuantiti, kualiti tadi. Gapo yang kamu boleh bagi walaupun pada pandangan manusia nilainya sikit, tapi pada pandangan Allah kamu ikhlas sungguh-sungguh walaupun sebanyak tu saja. Maka inilah hak aku letak paling atas kali di sisi Allah tu, suruh Tuhan letak di atas. Jadi kena biasa kita ni sedekah masa pitih sikit. Sedekah masa pitih banyak biasa ya. Bukan kita rasa banyak lagi pitih, tapi masa sikit tu kalau nak sedekah jadi kau tak ada banyak ni ya. Masa tu puji Allah Taala biar boleh juga situ. Tak boleh lebih banyak pun sekadar yang kita mampu. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sifat yang kedua orang yang beriman bertakwa ni selain daripada suka infak, yang keduanya al kadhiminal ghaidha. Orang yang menyembunyikan mengawal rasa marah dia. Maring orang mari berah 20 kapit. Pagi buta tak tahu siapa. Ustaz atas dah berah. Kita pakai bagi perhabis lalu. Makhluk sifat tu pun banyak lagi dalam list tu. Bulan Ramadan ni kalau boleh nak perhabis lalu. Pitih anak yatim tu perhabis lalu. Jangan widak raya. Buka puasa buka 10 kali pun 10 kali lah. Sebab orang ni infak. Jadi suka infak. Tak tahu siapa pun. Tak mau tanya mari berah mari mana berah. Dia kata kita mari pada wakaf baru lagi. Jauh litah jajah tu. Baru mai atas sin. Tak tahu siapa. Hak baru ni kita gimana? Peringat pun ni. Peringat lah mari. Orang tahu kita duk bagi tengok oleh Facebook Pas ada seorang lagi. Ustaz bagi berah hamba nak tupai sekali. Mari. Kita tolong bagi. Parut carut berah pak kita sikit lagi. Orang susah lah kita bagi. Biarlah banyak tak apa. Biar dia makan berhabis. Tu rezeki yang salah nak bagi pada bulan Ramadan. Kita pakai bagi. Hak tak sinya orang yang berah sipeh. Tak sih. Banyak barang bantuan. Tak sih bagi. Bukan suruh sipeh, suruh bagi tu. Begitu juga waktu buka puasa. Kadang-kadang susu kau sudah bagi. Makan berhabis. Sebab orang ni ada orang sumbangan tu untuk dimakan, digunakan. Bah kalau dia nak makan dua, ambil lah. Kalau orang lain makan ambil dah, ambil lah 2 atau 3 atau tak apa, habis. Jangan pula kita duk marah dia buat apa. Jangan ambil. Kerana gagal dah sehari 2 ni di masjid-masjid besar-besar tu, dia ada hak jenis penjaga makanan ni. Apa ambil? Ambil sikit-sikit sudahlah. Bukan mari makan, bukan mari semaya. Gitu. Tak boleh lah gitu. Hak masalah nak semaya tu dia punya pasal ikut dia tu. Masalahnya sumbangan tadi mesti disalurkan. Mengikut apa telah diniatkan oleh tuan hak tadi. Masalah nak semaya banyak orang tak semaya tu dia punya hak tu. Kita ini kita tolong urus menjaga amanah tadi untuk disalurkan kepada orang-orang yang sepatutnya kita terbagi. Jangan ada rasa saya berasa kita, jangan. Tu
untuk fisabilillah berlaku. Baik, menyembunyikan rasa nak marah tapi lagu mana? Tahan. Ataupun buat. Kalau berasa tak boleh duduk situ lagi, balas dengan bini, tak boleh duduk rumah. Gimana? Pergi sejik, pergi kedai kopi, pergi padan, hilangkan stres. Sebab duduk situ takut jadi benda lain. Sebab saya dua ni banyak kes berlaku. Tak kena angin, katok, tak kena angin, bunuh, tak macam-macam benda dia buat. Manusia lah ni, akal dia tu sudah singkat sangat. Ambil jalan yang singkat. Sedangkan kalau dia mikir banyak mana dah pengorbanan isteri dia tu, adakah lagu tu dia lain? Tak betul. Jadi kadang-kadang tu mari sifat marah. Hak makan pay kuda tu seroyak lah. Memang otak tak betul tu. Hak tu habis orang dia kata orang, bunuh orang. Tak boleh duduk rumah hak lagu tu. You akan nak lah. Nak pergi duduk di pusat senenti ke mana. Kerana bahaya tu. Otak dia sudah tak betul. Dia mari bagai macam-macam tu. Dia kelih mak dia tu nampak supaya. Maka pisah dia semalam. Boleh berlaku. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Yang keduanya selain daripada dia menahan marah, wal 'afina 'anil nas. Yang kedua caralah mana sebut kalau lagu mana nak buai sifat marah ni. Pertama sekali kita kalau tak boleh duduk situ kita pergi duduk lain. Jangan duduk tempat tu. Nabi ajar kalau boleh ambil air semaya 2 rakaat. Kalau perlu tidurlah supaya darah tu jadi stabil, tidak naik darah dah. Kalau bilik tu panas pergi duduk tempat sejuk. Sebab supaya darah tu jadi slow sikit. Darah kalau panas kan dia nyacai naik di kepala, merasa tak nak mikir sekali. Duduk tempat lain. Jangan pergi tempat yang menyebabkan kita jadi nak marah. Jangan pergi tempat tu. Jangan pergi. Duduk tempat lain. Patut pindah lah. Itu lebih baik kerana nak jaga diri kita. Baik, yang keduanya kita kena letak takdir orang salah. Gapo-gapo berlaku ni kerana takdir orang salah. Tak marahlah kita. Tapi kalau kita boleh nak terima buat apa lagu ni, jadi nak marah sama. Takdir orang salah buat apa dia buat lagu ni. Dah Tuhan takdir hari ni jadi lagu ni. Biar, maaf. Kita boleh senyum kalau kita buat lagu tu. Kita mari berasa gapo hak berlaku tu, takdir orang salah, kita bersenyum. Hari ni jadi lagu ni. Buat mana? Gua Tuhan takdir lagu ni. Terimalah. Senyumlah, tadi tak ada nak marah, tak ada nak ngamuk ke apa. Itu salah satu cara bagaimana nak mengawal sifat marah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Apabila tak marah tu pergi pula memaafkan. Boleh maaf. Wal 'afina 'anil nas. Kita baca semua doa bulan Ramadan ni, Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni fa'fu 'anna. Kamulah yang maha pemaaf, suka memaafkan manusia, maka ampunlah, maafkanlah kami. Kalau Tuhan ni nak marah, kalau kita lama tak ada kita ni. Hak tak semayang banyak mana? Hak tak puasa banyak mana? Hak langgar hukum Tuhan banyak mana? Dosa tak ada lama dah kita. Tapi sifat maha pemaaf salah tu kita ada lagi lah ni. Tuhan maaf sikit. Bah Tuhan kata pula kan wasari'u ila maghfirah. Siapa-siapa yang minta ampun, aku nak ampun pula. Suka orang salah. Kalau orang tua salah, minta ampun, Tuhan suka. Nak ayatnya kita ni kena ada sifat pemaaf. Sebab ada orang ni dia kahwin maaf dah, tapi kahwin tak sejumpa dengan dia. Tak maaf lagi lah gitu. Maaf ni boleh jumpa semula, boleh saling semula, boleh makan sekali. Tu baru maaf sungguh. Ni maaf tu maaf di mulut saja, tapi sebenarnya dalam hati tak maaf lagi. Kecuali kesalahan besar sangat, kita tak boleh tengok muka dia tu, lain cerita. Macam Rasulullah SAW ni ada seorang lelaki yang bunuh Hamzah. Hamzah dengan Nabi ni, walaupun Hamzah tu pak saudara, adik-adik susuai tu sama-sama berbeza dengan pak saudara lah. Dia ada anak dara pak saudara ni, kadang-kadang anak dara besar pada pak saudara ada juga. Dah muka adik-beradik ramai, dia hak suluk, dia nikah Hawa. Jadi dengan adik bossu dia tu dengan anak dia tua lagi pada adik bossu. Dia beranak, mak dia pun beranak juga. Ada lah pasal lagi tu. Jadi Nabi dengan Hamzah ni sebaya. Sesuai pula, nyusul sekali. Maksudnya duk mayat kecil lagi. Apabila ada seorang lelaki bunuh Hamzah dalam satu peperangan, Nabi kata munjangan marilah depan aku. Apa aku teringat ke Hamzah. Jadi perasaan lain. Tak senit aku depan aku. Nabi mak ada, cuma Nabi mari teringat kepada
buat saudara ada adik suara tu, Hamzah yang mati dibunuh oleh kawan itu tadi. Tu pun dalam peperangan, bukan bunuh luar dak, tapi mari teringat sebab rapatnya Nabi dengan Hamzah. Jadi kalau ada orang lagu tu pasal awal dia mau nyanyi lah apa. Nyanyi kamu mari teringat semula cerita hak lama-lama. Wal 'afina 'anil nas. Dan ada orang ni yang pindah pergi negeri lain. Orang bunuh anak dia 3 orang. Anak dia jalan malam 3 beradik tu ada hak kena apa bunuh. Mak ayah ni tak boleh nak pindah pergi duduk negeri lain. Apa? Tak boleh duduk sebab apa? Teringat anak dia kata. Lepas teringat kau orang hak kena tu. Takut-takut jadi lagu lain. Sanggup pindah duduk lain. Hak lepas dah. Jadi siapa satu pikat kalau kita patut pindahlah untuk jaga diri kita, hati kita daripada terlibat dengan benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah SWT yuhibbul musuka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, iaitu memaafkan kesalahan orang, menahan marah dan juga menginfakkan hartanya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila melakukan suatu perbuatan yang dosa ataupun perbuatan yang menzalimi diri mereka sendiri, itu buat benda-benda yang menyebabkan dia tu terlibat dengan dosa, lalu dia terus ingat kepada Allah SWT, teringat hukum Allah SWT, tak boleh aku buat ni benda dosa ni, fastaghfaru, lalu mereka itu minta ampun terhadap dosa mereka, dan tidaklah yang mengampunkan dosa itu kecuali Allah SWT. Dan mereka lepas pada buat dosa, lepas minta ampun, lam yusiru ala ma fa'alu, tidak meneruskan dosa tersebut. Berhentilah, jangan kata buat dosa taubat pas buat pula dah. Lam yusiru masa berhenti dalam keadaan mereka tahu akan kesalahan mereka. Itu sifat orang bertakwa. Kalau boleh buat lagu tu, gapo balasan dia? Mereka kata orang yang boleh buat lagu tu, jazaohum, balasannya ialah maghfiratun min rabbihim. Pertama sekali tu ampun dosa dia. Ni kita kena ingat, ampun ni bukan diskaun. Ampun ialah delete. Buat tu. Dan bulan Ramadan ni ada 2 benda. Pertama sekali digandakan pahala, yang kedua ialah dihapuskan dosa. Siapa-siapa kosong molek malam cukup ke apa, dia kata man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa dia start daripada Ramadan lepas sampai ke Ramadan ni tu nak kosong belaka, hapus belaka. Mahkamah manusia tak ada lagu tu. Jarang benar pengampunan, hak adanya pengurangan, tukar section daripada section ni ke section ni, ataupun pendek tempoh hukuman, ataupun kurang ke hukuman denda. Tapi buat terus jangan benar je. Allah Taala ni dengan manusia ni Tuhan apa terus delete terus, tak ada. Maka salah satu cara ialah hak Tuhan suruh saat ni membuat belakang, Tuhan akan ampun dosa. Yang keduanya akhirat, jannatun tajri, Tuhan nak bagi syurga. Bukan so tu jannah tu jamak, maksudnya so-sore Tuhan nak bagi. Amba sebut sama dah nak suruh mudah faham. So-sore tanah seluas langit bumi, gerai milik kekal sampai bila-bila, so nama gerai kekal, so nama pemilikan selama-lamanya. Tak ada dalam gerai kita tu selama-lamanya tu, tak ada. Sebab tu ada risiko bertukar. Kalau kata tak jual apa, jadi saka. Pas mati ni saka pula. Maka selama-lamanya tak ada. Memilih nama penama saya selama-lamanya tak ada tu. Tak nak bubuh tu, salah dari sudut undang-undang. Pertama, yang keduanya salah dari sudut akal manusia. Macam mana sama menunggu dia mati? Tanah duduk situ. Tapi syurga ni apa? Gerai tu selama-lamanya. Sebab tak mati dah. Maka selama-lamanya khalidina fiha abada, berulang-ulang kali tersebut dari syurga ni, khalidina fiha abada, khalidin, mukhalladun, semua tu maksudnya selama-lamanya. Tajri min tahtihal anhar, dalam syurga, tanah luas ni pula dia kata adanya sungai-sungai yang mengalir tak daripada hulu sampai ke hilir ni, hakmu berlaku. Kalau ada mah-mah lah hakmu, kalau ada perok-perok lah, kalau ada mata-mata hakmu berlaku. Lah ni nak pergi mendulai mah ni, kawasan ni ada mah kena bayar berapa je? 100 rasa dia. 100 seperumit tu. Tu pun kita pergi, tu bukan tanah kita tu. Tanah KJL kira tu. Kena bayar, apa tak kena bayar pula. Ni dak ni hakmu, tak payah bayar ke pasal apa. Carilah cari banyak mana.
Padahal syurga tak payah nak ayat-ayat dah, royak ya. Kalau boleh kan mah saja lah bro. Tubik cokoh mah. Pas nak gapo dah mah masa tu ni macam mana? Bukan tak ada beli-beli apa dah. Duduk suka-suka je. Duduk apa yang santai-santai maksudnya. Relax nak makan muka bagi ada dah nak tidur tempat tidur ada dah nak mini ada belaka. Hari ni duk kerja suku sembahyang mari muka tak ada kena cari. Dari syurga ni komplit. Hanya tempat beristirahat saja dari syurga selama sebab tu ada satu kata disebut la rahata lil mu'minin illa fil jannah. Kalau ingat ayat ni tidak ada kerehatan bagi beriman kecuali dalam syurga. Atas dunia ni kacau lagi. Boleh puasa ni kacau lagi. 2 juzuk sehari kah, juzuk sehari kah, kacau lagi. Apa? Sebab sini bukan tempat berehat, ni tempat kita buat kerja. Berehat mana? Sana tempat kita berehat. Tak sungguh semua barang tu dak letu belaka dah. Wa khalidina fiha, kekalah mereka itu dalam syurga. Dan itulah sebaik-baik nikmat orang yang beramal. Nikmat tu bukan duduk saja, kena amal. Amal apa? Amal soleh. Inilah kita sebut ni. Kena buat amal. Maksimum ke segala amal kita. Orang panggil kalau telefon biar habis limit. Berapa G? Berapa kau ganda kalau kita panggil. Berapa kau ganda. Lagi berapa G? Buat sampai tahap tu. Amal ibadah kita buat sampai tu. Baik. Qad khalat min qablikum, sungguhnya telah berlalu sebelum daripada kamu sunanun, ketetapan Allah Taala. Fasiru, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi. Fanzuru, maka lihatlah kamu bagaimana kesudahan orang-orang yang telah mendustakan para nabi dan rasul. Hadza bayanul linas, inilah Al-Quran menjadi penjelasan kepada manusia, wahudan petunjuk, wa mau'izatan nasihat kepada al-muttaqin, orang yang bertakwa. Kita nak cari nasihat daripada mana? Daripada Allah Taala. Mana kita tak jumpa dengan Allah Taala, maka tu hatta ni kata-kata dia kepada kita. Kita kena baca semua sebab Quran itu nasihat kau kita. Royak kau kita nak buat gapo, kena tinggal gapo. Inilah satu-satu kitab yang memberi motivasi kepada kita. Jadi kena baca dan cuba memahami ayat Quran. Kalau boleh kena ada surah Quran di rumah kita atau di masjid kau, kita ada baca semua hak ada ni terjemahan biar kita faham. Faham sekali turun ni dipanggil. Faham secara umum, lepas tu gapo hak tak faham secara detail tu tanya. Ataupun duduk dalam majlis-majlis ilmu yang menjelaskan maksud-maksud ayat tersebut tadi. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan janganlah kamu berasa lemah untuk berjihad, dan jangan pula kamu bersedih semasa berlakunya peperangan Uhud dalam keadaan kamu sudah berada di tempat yang tinggi. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah. Iyamsaskum karhun, sesungguhnya jika kamu terkena dalam peperangan Uhud karhun, luka daripada serangan musuh, maka sesungguhnya musuh-musuh kamu juga telah terkena luka dalam peperangan Badar. Mula-mula Badar ke tahun 2 Hijrah tu, Uhud tahun 3 Hijrah. Jadi kalau mu kena hari ni, mu tak usah sedih lah, sebab demo tu pun kena dah, sama-sama kena ya, sama-sama. Dia pergi lagu tu. Takdir Allah Taala yang menentukan segala-galanya. Muka sama-sama ada senjata, sama-sama ada tangan. Kalau gocah kat demo ada tangan 2, kita pun tangan 2. Demo kaki 2, kita kaki 2. Lepas tu sama-sama lah badi kena. Hidup mati tu kerja Allah Taala. Ada sahabat yang putus tangan dalam peperangan. Ada sahabat yang buta mata dalam peperangan. Ada sahabat yang cacat dalam peperangan. Ada sahabat yang mati. Ada sahabat tu mati hancur tubuh. Salah seorang Ja'far bin Abi Talib dalam satu peperangan ni, Ja'far bin Abi Talib ni hancur tubuh, kena tikai. Tak cek mana? Cek di cicing. Cicing dia. Buat balik tu sedih keluarga dia tengok mayat tadi. Nabi kata, ij'alu tu'amal li bani Ja'far. Pakat-pakat jamu makan ke anak Ja'far. Jangan dia sedih. Sebab kalau balik mayat mati dah tu, kalau molek tidaklah sedih mana, tapi kalau dah hancur dia kena tikai ni, betul perjuangan sahabat. Siapa dia Ja'far tu? Sepupu Rasulullah SAW. Dia kata gembira ke keluarga dia, pakat-pakat jauh makan, jangan dia masuk, biar popok kita yang masuk. Sebab itulah kita dalam masyarakat kita ni, hak orang kematian tu kita pergi makan dia, bukan dia jamu kita tu.
Tak kena. Dia sedih dah, apa kena masuk dah. Bila-bila gula tu, bila-bila sedih. Oh, dah lah mati lah, kena gula pula. Kita boleh makan dia. Hak tu lebih tepat sebenarnya dari sudut meraihkan orang-orang yang kemati ahli keluarga. Baik. Jadi kalau mereka tu, kamu ditimpa luka, mereka juga ditimpa luka. Sehari dua ni Iran berlawan dengan Israel dengan US. Dua so tu belakang banyak lagi. Proksi-proksinya nunggu ya. Dan Iran ni bukan negara biasa. Zaman Nabi Farsi dan Rom tu. Zaman Nabi Farsi dan Rom dah lah ni US, Iran. Cerita sama hak balik. Bermula semula. Penguasa blok-blok dunia ni dulu dua ni Hafsah. Rom Farsi. Lah ni ada 3 dah, 4 lah ni. Rom Farsi, lepas Cina sah. Lepas tu Rusia sah. Masing-masing membanggakan kekuatan tentera masing-masing. Lepas tu pergi juga sama-sama Islam. Pakistan dengan Afghanistan, pergi juga tu. Jadi tak sedap belaka tu. Tak sedap belaka tu. Sebab masing-masing ada nuklear. Hak Pakistan dengan Afghanistan, hak ada nuklearnya Pakistan. Takut-takutnya wak gona kan. Tempiasnya kena kepada negara lain. Jadi huru-hara negara ni dengan peperangan. Beza dulu perang dengan pedang dengan lembing gitu ya. Tidak menyebabkan kemudahan besar. Kena orang ya. Lah ni bukan dengan orang-orang, dengan bangunan, dengan tanah, habis benda. Butir jatuh tu habis. Dia ni benda yang kita bimbang lah ni. Jadi berlakunya peperangan itu adalah benda ada kala. Ada benda ada kala. Sejarah telah membuktikan. Bahkan dalam satu hadis disebut oleh Imam Bukhari, peperangan di antara Nabi Muhammad dengan orang musyrik Mekah. Hercules tanya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, pergi ada kamu kena? Pergi. Lagu mana pergi? Siapa menang siapa kalah? Hercules tanya ni. Jawabnya Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainahu sijal. Pergi kita dengan dia ni gile-gile dia kata. Sijal ni tali timbah wak karai dari telaga. Maknanya kalau kita dek siapa dulu, dek kita dulu. Kalau kita lambat sikit, dek dia. Maksudnya bersilih ganti. Dia kata itulah sifat perjuangan Nabi. Dia tak benar semua. Kadang-kadang dia benar, kadang-kadang dia kalah. Itu memang betul Nabi, dia kata. Kalau kata benar semua, aku rasa bukan. Sebab dalam kitab dia juga disebut sifat-sifat Nabi itu dia akan berlaku peperangan di antara dia dengan umat dia, dan ada kalah dan ada benar. Hercules membenarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda tu kena terimalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainas, dan itulah hari-hari yang kami silih gantikan di antara manusia tadi, kemenangan dan kekalahan. Wa liya'lamallahu alladhina amanu minkum wa liya'lamallahu alladhina amanu, dan supaya Allah Taala mengetahui orang-orang yang beriman daripada kamu, wa yattakhidha minkum syuhada, untuk Allah Taala ambil sebagai saksi-saksi, iaitu orang-orang yang mati syahid akan jadi saksi dari akhirat sesat. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat zalim, orang yang buat dosa, orang yang syirik kepadanya. Aktafi bihadzal qadar wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.